بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة البر الرجال وشمس الضحى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء تاج الأصفياء المحمود سبحانه وقطب الرباني سيدي وسندي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سلسلة طريقة القادرية ومصلها فروعها ومنصوبها ومحصولها كل من سلك فيها نهدي الله ببركة القرآن الكريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى كل طريقة بطريقتها وحقيقة بحقيقتها وإلى كل ولي ولية وإلى روحانية حضرة سيدنا خضر عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا شيخنا مرشدنا ورابطنا وسيدنا في كل من سيدنا عبد القادر منصور الدين القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال بين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أستغفر الله 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 أستغفر
La
Ya Allah
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Ya Allah, ya Tuhan yang memiliki Asmaul Husna,
Kami bermohon padamu ya Allah dengan nama-namamu Asma'ul Husna. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku akan kelemahan diri kami dan kebodohan diri kami. Kami mengaku akan kejahilan diri yang hina ini. Kami mengaku dosa yang banyak yang telah kami lakukan, maupun yang sengaja atau yang tak sengaja. Ya Allah, kami tahu kalau Tuhan yang mempunyai nama-nama yang mulia, antara namamu ialah Al-Ghafur, yang sangat pemaaf, Al-Afu, yang suka memberi kemaafan. Ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah, dengan nama-namamu, sifat-sifatmu yang mulia, ampunilah kami ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami yang zahir dan yang batin ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami yang kami tahu, yang kami tidak tahu ya Allah. Ampunkanlah dosa yang telah kami bertaubat, kemudian kami ulangi lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu Kau sayang kepada Nabi kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tahu Kau telah meletakkan derajatnya begitu tinggi pada Nabi kami yang mulia. Maka kami bermohon padamu dengan bertawassul kepada kemuliaan dan keberkahannya Nabi yang Kau kasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terimalah doa kami ya Allah. Ampunilah kami, ampunkanlah ibu bapa kami ya Allah. Ibu bapa kami telah banyak berjasa pada kami. Mereka telah bersusah payah untuk membesarkan kami dan mendidik kami. Ya Allah, kami tak mampu membalas jasa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, tinggikanlah derajat ibu bapa kami di sisimu ya Allah. Antara ibu bapa kami yang telah kembali padamu, luaskanlah kubur-kubur mereka ya Allah. Masukkanlah bangun syurga-Mu dalam kubur mereka. Jadikanlah kubur mereka satu taman dari taman syurga-Mu. Jangan Kau siksa mereka dalam kubur mereka ya Allah. Mereka juga adalah manusia lemah yang mengharapkan belas kasihan-Mu. Dan kalau Tuhan yang maha belas kasihan, kalau Tuhan Arhamur Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah juga sekalian datuk nenek moyang kami ya Allah. Ampunkanlah juga sekalian pakcik dan makcik kami, dan sekalian ipar tuai kami, adik-beradik kami. Ampunkanlah sekalian anak cucu kami. Ampunkanlah sekalian guru-guru kami. Ampunkanlah sekalian mereka yang telah berjasa pada kami. Ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam yang penuh barakah ini sebagai penghapus daripada dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah malam yang penuh barakah ini menjadikan kami dekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu hati kami penuh dengan kelalaian. Kami tahu hati kami penuh dengan kegelapan. Kami tahu hati kami penuh dengan nafsu-nafsu yang jahat. Tolonglah kami ya Allah. Kami tak dapat nak lepaskan dari segala kelemahan ini, melainkan hanya dengan bantuan-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Buangkanlah dari hati kami sifat-sifat ria, ujub dan megah, sombong dan takabur, hasad dan dengki pada hamba. Buangkanlah dari hati kami nafsul amarah, lawamah dan mulhamah. Cahayakanlah hati kami dengan nur ma'rifat-Mu ya Allah. Cahayakanlah hati kami dengan iman, dengan ikhlas, dengan tawadhu, dengan cinta pada-Mu dan cinta pada Rasul-Mu. Ya Allah, isikanlah hati kami dengan nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, mardiyah dan kamilah. Ya Allah, kami rindu untuk mendapatkan kemanisan dalam berzikir pada-Mu. Kami rindu untuk mendapatkan kelazatan dalam beribadat pada-Mu. Kami rindu untuk mendapatkan khusyuk dalam solat pada-Mu. Tolonglah kami ya Allah. Kami tahu kami tak dapat rasakan yang demikian itu kerana dosa-dosa yang telah banyak ya Allah. Ya Allah, kasihankanlah kami ya Allah. Janganlah Kau biarkan kami dikuasai nafsu dan syaitan ya Allah. Tolonglah kami, pimpinlah kami ya Allah. Ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang zahir dan yang batin. Sembuhkanlah penyakit adik-beradik kami, suami isteri kami. Sembuhkanlah penyakit ibu bapa kami, anak tok nenek kami. Sembuhkanlah sakit jiran tetangga kami, keluarga kami. Ada mereka yang bermohon doa dari kami. Sembuhkanlah sakitnya Hafiz Allah, Ruqayyah binti Khan. Sembuhkanlah sakit Zaliha binti Mahijuman. Sembuhkanlah sakitnya Rahmah binti Harun, Zainab binti Harun, Harun. Sembuhkanlah sakit Rusiana binti Abdul Rahman. Sembuhkanlah sakit Syarifah Kalsum binti Said
beramal tunin. Semoga sakit mereka yang lainnya berdoa dari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua penyakit datang daripada Engkau, dan Engkau juga lah yang menyembuhkan semua penyakit. Ya Allah, tidak ada siapa yang dapat sembuhkan penyakit-penyakit kami dan mereka melainkan Engkau. Ya Allah, adapun usaha-usaha itu hanya sebagai sebab, tapi Engkau lah yang menentukan segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhan kami berserah diri kepada-Mu. Ya Allah, tolonglah kami menjadi hamba yang taat pada-Mu. Janganlah Kau biarkan kami jadi hamba pada dunia. Jangan Kau jadikan kami hamba pada nafsu. Jangan Kau jadikan kami hamba pada syaitan. Kami tak mau jadi hamba-hamba selain pada hamba-Mu. Ya Allah, kami tahu satu hari kami akan mati. Ya Allah, kami akan meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Ya Allah, bagaimana kami nak menghadap pada-Mu sedang diri di banyak dosa. Ya Allah, malu kami nak menghadap pada Kau dengan lumuran dosa pada diri yang hina ini. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami di akhir saat kami di amal sakratul maut. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami daripada tipu daya syaitan di waktu sakratul maut. Ya Allah, ya Allah, lepaskanlah kami daripada kesakitan sakratul maut. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami di waktu sakratul maut dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau Kau nak mengambil nyawa kami, ambillah setelah kami tunaikan perintah-Mu dan kami tunaikan segala kewajipan kami kepada hamba-hamba-Mu pada pagi Jumaat daripada bulan Ramadan, sedang kami sujud pada-Mu atau mati syahid di jalan-Mu dalam kota Madinah Munawwarah atau dalam kota Makkah Mukarramah atau dalam kota Majlis yang Kau muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah penghabisan umur kami sebaik-baik hari untuk kami berhadap pada-Mu. Jadikanlah sebaik-baik amalan kami, amalan yang penghabisan umur kami, dan jadikanlah sebaik-baik hari kami menghadap pada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami tahu amalan kami semuanya penuh dengan ria, ujub dan megah. Kami tahu amalan kami tidak membawa kami kepada syurga-Mu. Kami tahu amalan kami tidak akan membawa kami ke mana-mana. Ya Allah, tetapi yang akan membawa kami dan yang tempat kami bergantung hanya rahmat-Mu. Ya Allah, hanya rahmat-Mu tempat kami bergantung. Ya Allah, kami tak ada tempat lagi nak mengharap melainkan rahmat-Mu. Ya Allah, dengan belas kasihan-Mu ya Rahim, dan dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridai. Ya Allah, perbaikilah dalam diri kami, wahkanlah diri kami akhlak-akhlak yang buruk. Ya Allah, wahkanlah kami sifat-sifat yang tercela, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, hiaskanlah diri kami dengan sifat-sifat yang terpuji yang Kau ridai. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dapat berdiri solat malam. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat membaca Quran setiap hari. Pasangkan halidah kami dengan banyak berzikir pada-Mu dan berselawat kepada Nabi-Mu. Jadikanlah kami orang yang banyak berinfak dan membuat kebajikan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sakit bagi umur kami dalam taat pada-Mu. Ya Allah, jadikanlah sakit bagi umur kami dalam ibadat pada-Mu. Ya Allah, ya Allah, janganlah Kau jadikan sakit bagi kami dalam dosa dan maksiat. Ya Allah, ya Allah, berilah pelihara kesihatan tubuh badan kami supaya dapat kami terus beribadat pada-Mu. Tetapi andai kata sakit itu adalah lebih baik untuk kami, jadikan kami redha dengan apa yang Kau katakan pada kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang redha dengan qada-Mu, syukur dengan nikmat-Mu, sabar dengan cubaan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau peliharalah anak isteri kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami orang yang salih dan salihah, yang beriman dan yang bertakwa. Lembutkanlah hati anak-anak kami supaya mereka taat pada-Mu dan mendengar kata-kata ibu bapa mereka. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penyejuk kedua mata kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami mendoakan kami setelah mati kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami yang masih di bangku sekolah, Kau terangkanlah hati mereka dan mudahkanlah mereka menghadapi pelajaran mereka, dan berikan mereka kejayaan dunia mereka dan akhirat mereka. Ya Allah, dan mereka yang belum dikurniakan jodoh, kurniakan mereka jodoh orang yang baik-baik, yang saleh dan salihah, dan kurniakan mereka zuriat-zuriat yang baik-baik, yang beriman lagi, yang bertakwa,
dan rezeki halal lagi diberkati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, demikianlah pada akhir umur kami setelah Kau mengambil nyawa kami, jadikanlah tempat kembali kami dalam kubur kami sebagai tempat yang menantikan kami ya Allah. Luaskanlah kubur kami ya Allah, jangan Kau siksa kami dalam kubur kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami ketika kami seorang diri dalam kubur ya Allah, ketika tanah menutupi wajah dan tubuh badan kami, ketika keluarga meninggalkan kami, janganlah Kau lupakan kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau lupakan kami ketika kami menjadi ahli kubur ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dalam alam kubur kami ya Allah. Selamatkanlah kami semua ketika dibangkitkan di yaumul mahsyar ya Allah. Izinkanlah kami berdiri di bawah pagi-pagi Nabi kami Rasulullah SAW. Izinkanlah kami dapat minum air telaga Kausar dari tangan Nabi kami ya Allah. Kami rindu pada Nabi kami, kami sayang pada Nabi kami ya Allah. Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami walau sekelip mata dalam hidup ini sebelum mati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di yaumul mahsyar di bawah bayangan arasy-Mu ya Allah. Selamatkanlah ketimbangan amalan kami ya Allah. Janganlah Kau bukakan satu persatu amalan kami dan terbongkar dosa-dosa kami. Tutupkanlah kaiban kami sebagaimana Kau tutup kami dalam dunia ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kaki kami waktu menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Kami tahu kami tak layak untuk syurga-Mu, tapi kami juga tak mampu dengan azab neraka-Mu ya Allah. Sedang api dunia kami tak sanggup bagaimana api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami menyeberang jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat ya Rahman. Ya Arhamar Rahimin, tolonglah kami ya Allah. Tolonglah sekalian umat Islam yang dalam penderitaan ya Allah. Selamatkan umat Islam di Myanmar dari kezaliman orang kafirin ya Allah. Selamatkan umat Islam di Bangladesh. Selamatkan umat Islam di Afghanistan, di Iraq. Selamatkan umat Islam di Syria. Selamatkan umat Islam di Palestin, di Mesir, di Libya. Selamatkan umat Islam di mana-mana mereka berada ya Allah. Ya Allah, lepaskan umat Islam daripada cengkamannya kezaliman yang sedang berlaku ini ya Allah. Hentikanlah peperangan yang sedang berlaku di Syria ya Allah. Ya Allah, selamatkan umat Islam di Syria ya Allah. Setiap hari umat Islam mati dibunuh ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu nak membantu mereka melainkan hanya menadah tangan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan umat Islam untuk kembali pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, selamatkan asatizah yang berfahaman yang lain, Kau lembutkanlah hati mereka, berikanlah mereka hidayah untuk kembali pada Ahlus Sunnah ya Allah. Kasihankanlah mereka ya Allah, mereka juga mencari-cari kebenaran ya Allah. Pimpinlah mereka kepada jalan yang Kau ridai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah segala urusan-urusan kami, dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Mudahkanlah semua para jemaah-jemaah yang akan berangkat umrah dan haji pada tahun ini ya Allah. Lindungilah mereka daripada segala kebimbangan, penyakit-penyakit bahaya ya Allah. Lindungilah mereka daripada segala peperangan-peperangan ya Allah. Selamatkan mereka pergi dan kembali dalam keadaan yang Kau ridai ya Allah. Mudahkanlah segala mereka yang berhajat untuk menunaikan haji tahun ini supaya dikabulkan hajat mereka ya Allah. Mudahkanlah, selamatkan perjalanan haji tahun ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau mudahkanlah majlis yang akan kami adakan pada minggu hadapan dengan qiyamul lail dan dengan juga majlis Rasulullah SAW. Rahmatkanlah orang-orang yang beriman untuk menghadirinya ya Allah. Janganlah berlipat taufan dan sekalian balak dan malapetaka supaya tetap terang majlis-majlis tersebut ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, semua kami yang ada dalam majlis ini mempunyai hajat ya Allah. Tiada satu hajat yang besar di sisi-Mu, kerana Kau Tuhan yang Maha berkuasa atas segala-galanya. Demi kebesaran dan keagungan-Mu dan demi kemuliaan Rasulullah SAW, kabulkanlah semua hajat hadirin dan hadirat ya Allah. Doa tuan-tuan berhajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى